Bismillahirrahmanirrahim. Nothing too much to say. Cuma ibu pesan family. Tak boleh lupa family. Kami ada ramai lagi adik-adik. Semua tengok. Saya terima nikah Zarif Afiqah binti Abdul Aziz dengan mas kahwinnya 1 gram emas tunai. Nothing prepared me for بارك الله بارك الله بارك الله بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير وصلى الله عليه وسلم. Congratulations pada anak sulung ibu. Ame and Zarif. Assalamualaikum Amirun. Mudah-mudahan untuk ucapkan selamat mengalami bahtera. Sebagai seorang imam, ingat tugas ambil seorang imam kan. Congratulations. Makna mewakili anti-anti semua daripada sini sampai ke sana, okey. Kami mengucapkan tahniah kepada Amir. Okey, semoga Amir dapat menjalankan kehidupan baru yang penuh barakah. Okey, yang penting hidup berpaksikan Allah. Your love is my turning page. Selamat pengantin baru Fika dengan Yome. Mama doakan semoga berkekalan hingga akhir hayat. Amin. Mama sayang semua. Selamat pengantin baru Zarif dengan Amirun. Semoga kekal sampai ke jannah. Dah jadi isteri, semoga jadi isteri yang soleha. Okay, tahniah saya ucapkan kepada pasangan Zarif Afiqah dan juga Amirun. Diharapkan ataupun didoakan semoga rumah tangga berbahagia kekal hingga ke jannah, insyaAllah. You two, you have to respect each other. That's it. It doesn't mean that you suami can do anything, and as a wife, you know, cannot overrule. Yes. Lagi nak cakap apa ya? Selamat datang. Semoga kekal ke anak cucu. 2-3 kucing berlari. Ya, bercinta sampai ke hujung hari orang kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I'm Tariq. I'm Ayubi. This to my brother Amirun. Congratulations on your wedding. Congrats, brother. No, you have to be good. You have to be the best. Didik, jaga, why? Just respect. Just respect, that's it. We're tethered to the story we must tell. When I saw you. So, I'm losing a roommate today, but I'm getting the room for myself. Tanggungjawab Amir ingat daripada dunia hingga akhirat. Okey, selamat pengantin baru. Kepada Zarif Afiqah dan pasangan Amirun, saya mengucapkan semoga kekal ke akhir zaman dan berjaya akhirat dan dunia. Amin. Okay, congratulations. Ibu very happy for today and syukur alhamdulillah. Well,